Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdia Zara binti Razman. Saya ingin mempersembahkan sebuah cerita bertajuk Mak Din dan Janji Seorang Pahlawan. Di sebuah kampung kecil tinggal seorang budak lelaki bernama Mak Din. Dia sangat suka mendengar cerita tentang pahlawan yang gagah berani. Mak Din bercita-cita untuk menjadi seorang yang kuat dan disegani seperti pahlawan yang sering diceritakan oleh datuknya. Namun, Mak Din mempunyai satu kelemahan. Dia sering mengabaikan janji. Jika dia berjanji untuk membantu ibunya di kebun, dia sering terlupa. Jika dia berjanji untuk belajar dengan rajin, dia lebih suka bermain di sungai bersama rakan-rakannya. Suatu hari, kampung Mak Din dilanda masalah. Sebuah jambatan kayu yang menjadi laluan utama penduduk kampung roboh akibat hujan lebat. Orang kampung terpaksa mencari jalan lain yang lebih jauh untuk ke pekan. Ketua kampung mengajak semua pemuda membantu membina jambatan baru. Semua orang perlu membantu. Jika kita bersatu, jambatan ini akan siap dengan cepat, kata ketua kampung. Buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya gelap. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana memfakat. Mak Din dengan semangat yang berkata, saya akan datang esok pagi dan membantu sehingga jambatan siap. Namun, keesokan paginya, Mak Din terlupa akan janjinya. Dia sibuk bermain dengan rakan-rakannya di hutan. Sementara itu, penduduk kampung bekerja keras di bawah panas terik. Mereka tertanya-tanya, ke mana Mak Din menghilang? Ketika Mak Din pulang, dia melihat ibunya kelihatan penat setelah seharian membantu penduduk kampung. Hatinya mula berasa bersalah. Ibunya berkata, seorang pahlawan sejati bukan sahaja kuat, tetapi juga menepati janji. Kata-kata ibunya menusuk hati Mak Din. Keesokan harinya, Mak Din bangun awal dan terus pergi ke tapak pembinaan jambatan. Dia bekerja tanpa henti untuk menebus kesalahannya. Penduduk kampung kagum melihat usaha Mak Din. Batang bukan sebarang batang, batang jerami setudung saja. Datang bukan sebarang datang, datang kerana menunaikan janji. Akhirnya, jambatan baru siap dibina. Ketua kampung menepuk bahu Mak Din dan berkata, kamu telah membuktikan bahawa kamu bukan sekadar bercakap, tetapi juga bertindak. Itulah ciri seorang pahlawan sejati. Sejak hari itu, Mak Din berusaha untuk menepati janjinya. Dia belajar bahawa kata-kata harus disertai dengan tindakan, dan seorang lelaki sejati ialah seseorang yang bertanggungjawab atas kata-katanya. Nilai murni dalam cerita tadi ialah yang pertama, menepati janji. Mak Din belajar untuk bertanggungjawab terhadap janjinya. Kedua, bekerja sama. Penduduk kampung bergotong royong untuk membina jambatan. Ketiga, tanggungjawab. Mak Din menyedari pentingnya memenuhi tugas yang dia amanahkan. Dan yang keempat, keinsafan dan berusaha memperbaiki diri. Mak Din menyesal dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kawan-kawan, cerita ini mengajar kita bahawa janji bukan sekadar kata-kata. Jika
Jika kita mahu menjadi orang yang dihormati, kita harus belajar untuk menepati janji dan bertanggungjawab atas tindakan kita. Sekian, terima kasih.